Hujung-hujung bulan kau dengar dia termenung. Kenapa aku tak kurus-kurus Okey, korang pernah tak member korang ajak untuk buat pre-swap sebab nak kurus? Tapi betul ke fakta yang orang cakap ni kalau kau pre-swap boleh kurus? Ke member kau yang mitos? Okeylah, Alkisah kan, kau dah jalan 20 minit kan, steady pace, peluh pun baru setitik kan. Tiba-tiba member kau pusing kan kau. Jom kita reward diri kita, jom. Kita makan nasi lemak, kita makan ayam goreng berempah. Minum air tu, air semangkuk, mesti sedap ni. Lepas tu pula siap tambah ayat motivasi. Tak apa, tadi kan kita dah ber 500 kalori bro. Ber 500 kalori, masuk balik 2,500 kalori. Mana datang nak kurus tu? Hujung-hujung bulan kau dengar dia termenung. Kenapa aku tak kurus-kurus Sebenarnya simple je. Kawal pemakanan, bukan kawal perasaan kau kan. Kalau nak rujuk apa yang betul, rujuklah piramid makanan, bukan rujuk ex kau Ex tak pernah bagi jawapan betul pun kan pasal bab-bab ni. So last kali, selami makanan kau, selami diri kau, dan selamilah kenapa badan naik macam guru mas kan.